sekolah SJKT ini yang Kementerian Pendidikan KPM sudah meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC segera menyekat penyebaran video salah laku seksual membabitkan seorang pelajar perempuan di Melaka. Menteri Pendidikan Faldina Siddiq berkata, KPM memandang serius isu berkenaan dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu terbabit. Katanya masyarakat juga diminta menghentikan penyebaran rakaman berkenaan bagi mengelak menambah aib kepada mangsa berstatus bawah umur. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan sekolah menengah kebangsaan SMK Bandar Baharu Sungai Lalang di Sungai Petani pada 11 Oktober. Faldina berkata siasatan dalaman turut dijalankan oleh KPM bagi meneliti secara menyeluruh aspek keselamatan dan tata kelola di sekolah terbabit. Beliau berkata Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam juga sudah mengarahkan Pengarah Pendidikan Melaka untuk mengambil tindakan segera bagi memperkukuh keselamatan sekolah serta memberi bimbingan dan sokongan psikososial kepada semua pelajar dan guru. Media sebelum ini melaporkan seorang pelajar perempuan tingkatan 3 di sebuah sekolah menengah di Melaka dipercayai dirogol 2 pelajar senior dalam kelasnya sendiri. Kejadian itu turut dirakam dan disaksikan 2 pelajar lain.